Sebab apa? Sebab baru ni pun kita sudah jumpa dah yang seumpama ini, iaitu satunya kita berlari tu kita nak gap dia, nak pahala banyak. Dah kalau kita boleh dah pahala tu, baru ni kita sudah jumpa dah minggu baru ni, maknanya kalau dah setakat mana hak dah dengan tu iman dah dikira boleh pahala jemaah juga, pahala tu boleh juga, tidak ada kelebihan itu pada berlari. Kalau kita berjalan biasa pun siapa tu setakat mana hak kita dah kira boleh pahala jemaah juga. Jadi nak apa berlari? Tak ada maksud lah berlari. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW larang tu, dia tak buat lagu tu, mana tak molek lah. Tidak mana kata benda yang baik ni molek berlari belakang, unggah belakang, tidak. Ini tak termasuk dalam hak tu, tak termasuk dalam hak tu. Maksud kata berlomba-lomba pun bukanlah maknanya suruh unggah, suruh lari, tidak. Pergi dengan tenang, pergi dengan tenang. Jadi Imam Abu Daud nak cerita di sini, as-sa'yi kita tidak boleh pakai dengan makna berlari, walaupun ada dari segi bahasanya as-sa'yu itu dengan makna berlari. Sebab makna berlari itu tak sih sini. Ada dengan makna berlari, misalnya dalam ayat waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, yas'a itu makna berlari. Tapi sini tidak dengan makna tu. Kita tahu mana tidak dengan makna tu. Nabi SAW larang lah, jangan kamu datang tas'aun dengan berlari, tapi kamu kena pergi, kena mari, ataupun pergi dengan berjalan dalam keadaan tenang. Itu dia nak ceritanya. Perkataan sa'yu jangan kita keliru. Kalau ada di dalam ayat Quran, ada dalam hadis-hadis, memang tak serupa makna dia tu, tak serupa. Di sini bukan dengan makna berlari, tak boleh makna berlari, tak boleh berlari. Tak boleh berlari tu dalam keadaan tidak ada ketenangan, tak nampak tenang. Tapi kalau berjalan deras sikit tu tak apa, deras sikit tu tak apa. Walau bagaimanapun ada disebutkan bahawa Sayyidina Umar berjalan cepat, ada berjalan cepat untuk pergi dapatkan sembahyang. Bila dia dengar orang sudah iqamat, dia duduk di baki, dia cepat-cepat jalan. Maknanya perjalanan yang cepat-cepat tu tidak bercanggah dengan hak larangan Nabi SAW tu. Hak tak bolehnya berlari, unggah. Tapi kalau berjalan cepat tu tak apa. Itu tidak termasuk dalam hilang sakinah itu. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan kalau berlari-lari anak, tu dia nak kau naik lah. Kalau berlari-lari sikit itu pun tidak hilang lagi sakinah yang dimaksudkan di sini. Kau tak bolehnya lari pecuk tu, gitu. Mengikut demo ni lah, mengikut dia lah. Ada pun orang kata tak boleh berlari lagu tu pun tak boleh juga. Dia tak pakai lah. Hak kebanyakannya pakai iaitu berjalan mengikut hadis ni, berjalan dengan waqar, dengan sakinah, dengan sakinah. Sebab apa? Sebab baru ni kita sudah jumpa ada hadis baru ni, iaitu sesiapa yang pergi dengan maksud nak pergi sembahyang serupa dengan dia dalam sembahyang, makna dia dapat pahala tu. Tak apalah. Lepas tu dia kata, Nabi SAW kata ni, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Sini ni jadi masalah besar, punca khilaf yang besar di antara mazhab-mazhab dalam Islam ni.
Dia puncanya daripada hadis ni. Jadi beza pendapat tu. Dan Imam Abu Daud pun ayat ni, wa ma fatakum fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Waktu dia ayat orang ni ayat dengan faatimmu belaka. Hanya Ibnu Uyainah seorang je dia kata faqdu. Apa yang terlepas tu kamu faqdu, kamu qada'kan. Itu kalau nak kira dari segi lafaz walaupun boleh lagi dengan makna lain, kamu tunaikan boleh juga. Qada' tu dalam bahasa Arab tidak semesti dengan makna qada. Sebab kita semaya qada di luar waktu tu tak mesti gitu. Tetapi hak lebih sesuainya dengan makna qada lah, benda hak terlepas dah. Jadi Imam Abu Dawud mari royak orang ni nak cerita beza tu riwayat ni. Bahkan riwayat yang kedua daripada Abu Hurairah tu, dia kata fasallu ma adraktum waqdu ma sabaqakum. Jelas juga sini, jelas juga, iaitu kamu qada'kan mana yang telah terlepas daripada kamu. Kamu qada'kan mana yang telah terlepas daripada kamu. Sini punca khilaf besar lah ni. Besar. Jadi kesimpulannya kita nak rayak dulu ni secara umum. Dia kalau seorang tu pergi sembahyang tu imam sudah lepas dah 2 rakaat, maknanya dia dah dengan 2 rakaat akhir. Jadi hak 2 rakaat akhir tu bagi hak baru mari saat ni tu. Bagi hak baru mari tu masbuk lah kita kata, hak baru mari saat ni merupakan sembahyang awal sembahyang dia ke merupakan akhir. Hak bagi tu imam dengan orang-orang hak dah daripada awal tu tak, memanglah hak tu 2 rakaat akhir lah, itu dah. Hak tu 2 rakaat awal tu mula-mula tu dah berlaku. Ni dia tak dah 2 rakaat yang pertama, hanya dah 2 rakaat hak akhir misalnya, ataupun 1 rakaat akhir, tak kira lah mana setakat mana hak dah lah. Jadi hak dia dah tu dikira hak belakang ke akhir semaya dia ke awal semaya dia. Situ benar dia apa yang jadi khilaf ni hadis. Kalau kita ngaji hadis kita tahu ni orang yang mengatakan fa'atimmu bermakna dia menganggap orang tadi walaupun bagi imam, bagi hak semaya dengan tu imam daripada awal tu, itu 2 rakaat yang akhir, bagi dia 2 rakaat yang awal. Itu makna fa'atim. Asal tu je benarnya, asal dia nya. Yang kedua, bagi orang yang mengatakan ada salah lagi golongan, dia kata hak 2 yang akhir ni 2 yang akhir bagi dia, bukan awal bagi dia. 2 akhir bagi dia seperti mana 2 yang akhir bagi tu imam dengan hak daripada awal. 2 hak akhir bagi dia bermakna hak selepas tu dia tambah hak 2 hak awal, hak sudah terlepas. Dia pegang mana faqdu. Faqdu tu sah. Lepas tu waqdu ma sabaqakum, ma fatakum faqdu. Ataupun hak ni waqdu ma sabaqakum adalah riwayat yang kedua malam ni kita baca. Jadi ada 2. Jadi waqdu ma sabaqakum dipegang oleh orang-orang yang mengatakan 2 rakaat yang akhir itu bagi orang lewat siapa tu, itu adalah 2 rakaatnya yang akhir. Bermakna bila dia tambah 2 lagi tu 2 yang awal bagi dia. Apa maknanya? Apa maknanya gitu? Kita tak apa-apa. Tapi gini, kita boleh faham selalu kalau kita tengok ni boleh faham selalu. Misalnya mazhab Syafi'i ni dia pakai lagu mana? Kita kena tengoklah kalau kita duduk buat skala, orang ramai duduk buat lagu mana. Kalau tahiyat kan dia dah 2 rakaat akhir ke ni. Bila tu imam tahiyat akhir tu, dia duduk supaya tahiyat akhir ke supaya tahiyat awal? Situ kan dia duduk supaya tahiyat awal kan? Bermakna itu 2 rakaat yang awal bagi dia. Gitu dah, mudah lah. 2 rakaat yang awal bagi dia mengikut mazhab Syafi'i.